Assalamualaikum, welcome back to our channel at My Family Vlog. Okay, hari ni kita akan ke Gopeng untuk camping kali keempat. Kita repeat lagi Murni Camp dengan family Perak. Okay. Cuaca mendung dan hujan sekarang ni. Kalau kita tengok forecast pun memang nampak cuaca akan hujan lah. Jadi nak macam mana kan, pacak tetap pacak. Alright, cuma kita doa supaya tak ada apa-apa perkara buruk berlaku lah. Jom, let's go. Kat Gopeng lah, hujan. Nampak cuaca. Macam dia tengok. Air tengah pasang tak boleh mandi ni. Bahaya. Bahaya ni. Tengok. Tinggi air sungainya. Manis ceri. Kita mulai lagi, hari baru berseri. Anmar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan, jom bersama tanpa alasan. Anmar Family Vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Travel camping, cari makan lagi. Setiap momen jadi memori. Anmar Family Vlog, senyum gelak penuh harmoni. Terima kasih karena di sini, jom jalan bersama kami. Mana? Salam, mana? Mana? Mandi dulu Ha? Mandi dulu dah. Mandi hujan. Mandi hujan Alright. Sila. Okay. Pacak ke tak pacak? Pacak. Biarlah hujan pun kan. Kau ada ras kat air. Sebab ada bawah ni hujan. Itu lepas pasal. Dia bawa dari Kelantan hujan tu. Dia ras ni air. Tak ada nak ambil video. Mana tu? Kemen bang. Sekejap kemen tu. Nak biar pendek ke nak buka habis? Kalau nak pendek Hujan. dia tarik satu ya. Nak kalau pendek kan dia Okey dah tu Bi. okey. Okey dah tu. Tarik sama ada. Di sana sikit boleh ni. Orang dia masuk ni. Rahim, jangan sikit. Astagfirullahaladzim. Tak biasa. First time first time. Boleh dimakan. Besar betul ni. Untuk mandi. Yalah. Ini memang berapa kemah boleh tutup ni. Kalau satu video. Kan? Nak tarik ke belakang ke apa? Depan. Dia tarik Depan lah belakang. kan, kanan kiri kan. Belakang buat apa tak ada orang kan. Ui, air sungainya laju. Air dia. Tinggi ni. Selalunya rendah je, tak macam ni. Betul. Kan? Tapi sebenarnya sini boleh lepak juga. Betul. Tak kisah.
Ada tempat lepak. Tebing dia tinggi jadi kita tak adalah nak risau sangat. Okey lah. Anak-anak. Hujan. Kali. Ada kita nak kena. Oh ya. Aku bawa ambil. Ini mana dia? Dia depan lagi. Ni dalam tu. Tu rangka tu. Kau nampak lampu putih kan? Tu semua lampu aku tak sambung. Dia pakai USB ni. USB ni kat sini dia boleh kontrol lah. Ni mansion ni bila hujan terkecil, pasir tak naikkan. Ni. Kalau nak kotor yang ni kotor bawa RM40 kan. Kalau ni Itu kan. tunggu satu dia macam kulit. Betul-betul kulit. Kulit dan kulit. Oh, dia rapat sangat tadi kan? Isi dan kulit. Lupa ada bahan benda. Ini kan kalau kekek kerap. Tapi tak elok. Sate. Oh, tapi beli satu percuma satu. Beli ayam percuma daging. KL RM1.60 ke apa? RM1.6 ke RM1.7 daging. Ha. Dia tak percaya. Tak lupa. Betul. Dia tak sampai nak biar. Patah. Oh, banyak sebenarnya. Ayam tu seekor je pun. Ayam lah. Kambing tu banyak ni. Kambing tak ada orang makan ni. Asal kita makin kurang makan ke apa? Dia sebab makan nasi dah kenyang. Hai, Assalamualaikum. Pagi. Right. Pagi ni semalam rasa macam tak sempat nak review kemah kot. Kemah baru. Flagship apa? Village Nature Hut Village 13 Flagship Ultimate Ultimate Flagship. Dia punya awning sampai ke depan. Awning dia sampai depan, panjang. Lepas tu dia ada lagi satu netting kita boleh tutup. Kami tak pakai lah sebab ada kemah kecil anak dara, 2 orang anak ayung duduk depan ni. Sana dom. Sana belah sana kita ambil 3 tapak. Tapak 1, 2, 3. So tapak 1 ada 2 kemah, unta saiz L dengan saiz M. Lepas tu tapak 2 kita pasang dom untuk masak. Dan tapak 3 kemah kami lah. Malam tadi hujan, daripada kita sampai hujan. So air tu masih laju lagi daripada kita sampai semalam sampai ke hari ni. Semalam tinggi airnya. Hari ni dia dah mula surut dah. Tapi masih kuat lagi lah. Sebab sebelum ni kita datang air dia sebenarnya cetek je. Jadi kemah ni beruap lah. Sebab hujan kan, sejuk. Ni kena adjust balik ni bagi awning dia. Apa tu? Awning ni tegang. Semalam pasang dalam hujan. Jadi kalut-kalut jugalah. Okay, apa yang best kemah ni? Flagship ni dia ada siap lampu. Dia terus ada siap lampu kat atas. Jadi tak payah pasang lampu kat dalam kemah. Lampu tu dia connect dengan USB. Memang ada kabel. Ada kabel USB kat sini. Jadi
apa tu kami sambung USB yang 5 meter punya. Ni dia punya kabel lah. Kami sambung kabel USB 5 meter. Cucuk dekat plug. Kami cucuk kat plug. Dia boleh pakai power bank. Boleh juga pakai elektrik lah. Kami cucuk kat plug terus. Ni ada kabel dia. Dia ada 3 mode lampu. 2 ke 3 lah. Sekejap Ini rasanya apa dulu. Ni off. Ni kalau nak tidur malam ke kan, tak nak silau sangat. Ni terang sikit. Ni paling terang. Salam. So 3 mode lampu betul lah. So dia ada Ultimate flagship ni, dia ada 2 pintu. Kalau yang lama punya Village 13, pintu dia depan dengan dekat belakang. Tapi untuk kemah flagship Ultimate ni, pintu dia buat kat depan ni, lepas tu kat tepi, kat side. Tak buka lagi lah. Kemah dia kecil sikit daripada unta lama kami. Jadi setup dia agak sempit jugalah. Dia muat satu tilam queen, satu tilam single. Dia just nice, ngam. Kalau ada space pun dalam berapa inci je, kecil je space dia. So dia ngam macam ni. Untuk the boys, kita pasang camping bag. Camping bag yang ni, dia set dengan tilam. Yang ni yang lipat dia macam macam kursi, macam healing chair. Dia punya lipat. Ni bila siang tu kami buka lah satu. Sebab kalau tak sempit, kalau 2 pasal memang ngam-ngam laluan untuk sikit je. Jadi lepas dah bangun tidur tu, kita buka lah satu. Ni kejap lagi kan kita nak buka ni. Lepas tu belakang ni pun ada window. Ni ada 2 window. Ni boleh buka. Dia punya belakang ni, tapi tak buka lagi. Nak tunggu kering dulu. Lepas tu ada lubang angin. Dia memang sejuk lah, sebabnya dia punya flow untuk udara dia, udaraan dia memang orang kata mantap lah. Netting atas ni semua netting. Tingkap dia pun banyak, keliling. Jadi sejuk lah, dia tak panas. Yang ni pun ada layer. Boleh buka sekejap lagi. Mau buka. Okay lah, itu je. Anak dara tengah masak. Pagi ni apa menu. Semalam buat barbecue pun banyak lagi, tak habis. Allah, siapa pula yang pijak mama punya slipper ni. Benda dah ada depan mata, pijak-pijak ni lagi. Okay, mama nak kemas-kemas sikit dulu. Hopefully sekarang air surut lah. Okay, semalam sampai tak sempat nak mandi. Tak sempat nak mandi sungai sebab hujan. Hopefully hari ni cuaca cantik lah. Okay, insyaAllah ni camping last untuk tahun ni. Untuk tahun 2025 ni camping yang last, sebab dia dah start masuk musim hujan. Jadi kita sambung camping nanti next year. Right, jom kita kemas sikit dulu. Ni Opola. Nak charge dulu lah. Nak clear sikit. Walaupun bercamping, siang hari walaupun kita lepak kat luar, dalam kemah tu kita kena make sure kemas. Kemas lah, baru cantik mata memandang. Right, kita panaskan ayam BBQ semalam untuk dimakan dengan kuih tiaw goreng. Kita dah masak kan? Dah. Wah, ni chef kita. Ya, kuih tiaw dah masak dah. Oh lah, comelnya yang Oyen ni. Oyen? Dia nak ayam yang rasa. Oh, betina ni. Okay, ni the boys. Oh yes. Dapat. Okay, pagi ni kita ada kuih tiaw. Kuih tiaw. Oh, ni gam belum main. Ni nak panaskan balik. Ni panaskan balik Ni nak kambing ke? Tamil lah biskut kata. Ya, makan mushroom soup dah siap. Kalau makan Roti dah habis. Oh, ada je. Roti bak ni. Dah habis. Laku Oh. Betul. Laku. Kuih tiaw ada. Oh, ngam lah. Sedap pula. Tepi. Tengah berapa keping?
Okay, kita on the way nak pergi Himalaya sebab kita nak main rainbow slide dekat sana. Surfing lah, surfing. Budak Tengok budak-budak ni. tak betul kasih pun. Pandai lah korang duduk belakang macam ni Padahal sini ada kosong. Nampak ni kosong. Apa je lah. Sedikit. Belok ke kanan dia kata. Ni kita nak ambil yang ni. Tor ni. Tapi penuh. Belah atas tapi nampak sungai kan? Teput. Tak nampak jauh. Oh jauh. Okay, kita dekat area Himalaya. Himalaya. Kita pernah datang kan? Pernah. Time ni tepi tak ada lagi. Dulu tak ada. Oh ni ni pernah ni. Baru. Oh ni sebelah apa tu? Sebelah dengan sungai. Okey. Tapi dia punya arus tengah deras sekarang ni. Sini kau main apa? Kau Ni tumbling. rafting. Tumbling best juga main tumbling ni. Ni. Memang tak boleh mandi sungai lah. Tengah arus dia memang kau-kau punya kali ni. Gemuk. Kenapa kau menja? Time tu kita tak jalan lagi ni. Oh, kau dah stop. Dah besar macam besar. Banyak. Ni mau langsung kat Kita nak pergi main. Dia dah ni. Oi. Ini rock garden lah sebelah ni. Dia dah lain lah kan. Management lain dah Management sekarang. lain lah. Rock garden ni rock garden punya lah. Sini lagi nak. Himalaya? Himalaya ni. Tak ada pagar ni belah sini sebenarnya Himalaya. Tu. Agak buka ni, tak nak buka. Kita yang orang buat lain lah tu. Boleh kan nak pakai ni? Oh, dulu kita pernah ada di sini lah tapi Kita duduk situ kan dulu. kita mandi sini. Ni atas ni pun dah cantik dah tempat kolam dia tu. Dah lain dah. Lah boleh mancing lah. Alright, kita dekat Himalaya. Nak main ni. Nak main slide. Saya nak main dah. Sini. Okay, kita nak pergi beli tiket dulu. Tandas untuk yang ini. Satu dom, satu tandas. Public ni yang tu. Tu yang kita duduk sana yang tu lah dulu kan. Ayam baru ni duduk kat atas tu yang black dome biar kau orang turun tu kan. Atas tu. Oh, dekat dengan tempat ni? Ya dah depan slide dia. Kita ambil air minum, baru air minum kan? Ada wedding kat sini weh. Okay, patutlah ramai tu. Dia boleh buat keluar kahwin. Memanglah cantik tempatnya. Kita lalu pula dalam kawasan ni. Sini boleh buat wedding. So siapa yang nak wedding, garden ala-ala outdoor wedding, garden wedding, ni. Di depan ni. Ya ni kan tu. Ini yang kita duduk dulu. Oh, atas dia dah jadi satu lagi rumah. Oh yelah, kita duduk yang tu, bukan yang ni, lupa. Yang ni baru. Lepas tu kita duduk sebelah sana tu pun tak ada ni kan. Betul. Tak ada dinding lagi. Kan masa tu sebab dua-dua ada management yang sama. Lepas tu yang ni tak siap. Yang atas tak ada. Masa tu bawah je. Dua tingkat kan ni. Ni tak ada pun orang pasang kemah. Dia dah tak ada kot. Dia atas lain dah sekarang. Oh, atas lain bawah lain. Dulu yang bawah je ada. Dia buat tangga pula ditambah atas kan. Dia buat A-shape. Kayu. Okay, kita nak kena bayar slide dekat sana. Ayung kata hari tu QR je dekat tepi slide tu senang. Dia orang tak dapat. Tak tahulah. Ni dah ada counter dia buat Ini untuk water rafting. Itulah macam nak pergi tengok. nak main slide.
Alright, kita kena tarik. Kita nak naik ni ha. Dia ada roller kat sini. Saja nak merasa. Nak pergi Bandung tak bila lagi kan. Kita main dah dekat Himalaya ni dulu. Oh, boleh tahan dia punya berat. Bukan dah gelap ke? Wow. Padan nak ambil gambar. Alright, it's time. Okay. Wah, turun dengan penuh gaya. Panas juga tu. Balon dah. Boleh nak situ. Nak ada situ je. Gila tau. Balon ni nak kena aku nanti kau. Aduh. Budak-budak ni bahaya ni. Alah situ je. Okey, balong. Cepat angkat balong. Lebih. Cepat. Mak, ni busuk apa? Drone tu sikit je. Boleh. Dah, makan. Siapa mau makan? Tanya tak elok. Dekat yang depan tu, kosong buah. Kilo RM1 ni. Ada 12, 14, 10. Buat. Berak dek. Balik ni musim. 3 minggu lepas kena musangking adik. Hari tu. Buah raut. Senyum dia dapat musangking. Boleh, itu musangking kan. Trauma ni apa? Agak elak. Lepas semua ni kan? Buah, pokok. Oh, banyak betul buah. Wait. Ya, meja kosong. Apa ada tu juga Pak? Apa dah kau kain? Oh, air, kain. Jom sini. Sudu. Sudu tu dalam tu. Dalam mama punya box tu. Okey, air off. Ni. Abang, letak dulu makanan tu, letak dulu. Acan. Okey. Alah, pergi ambil sudu belahan dia. Dah. letak dekat. Tak tidur dulu. Asing. Dah rasa dia lari. Nak berapa? Tawa. Dah
Ada dapur. Tak ada. Di tempat maklum, tempat maklum, tempat maklum. Tempat Kita mulai lagi, hari baru berseri. Anwar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelakan. Hai, morning. Assalamualaikum. Okey. Hari last sebelum check out ni, kita pergi buat aktiviti naik lori untuk pusing ke area-area Gua Tempurung. Sungai still deras, tak boleh nak mandi lagi. Jadi kita terpaksa ambil create aktiviti lain lah. Kesian budak-budak bosan. Mak budak pun dah bosan. Kan duduk, kan makan. Jadi kita jalan lah. Kita ambil package dengan Municamp. Naik lori. Berapa ringgit eh? Tak pasti. Tak sure. Tak sure sebab Belum dikira. sebab Abang Mio yang tolong deal kan. Jadi nanti kita update lah berapa ringgit kos untuk naik lori ni. Apa? Dah semua dah gerak kan? Dah. Okay, full house hari ni. Sebab ada group daripada wanita Ikram yang book lebih kurang 140 lebih lah. Jadi dia memang tutup. Dia tutup the whole campsite. Cuma group kami je dia bagi tapak 1, 2, 3. Yang lain-lain semua tak ada. Tapak lain semua tak ada any campers. Okay, kat sini ada eco-way. Toilet B dia lebih selesa lah berbanding toilet A. Tapi still toilet A bersih. Cuma dia tak seselesa toilet B. Toilet B cantik. Jadi kita ke area reception. Tu ada ibu. Okay, naik lori sini. Ni. Ambil gambar. Tadi surat dari pengarang. Ambil gambar dulu. Ni. Tolong. Pakai kamera kakak. Letak sini lah. Cek, buka kan? Buka je. Kejap lagi lah kan boleh masa balik. Yang ni kita ambil macam ni je. Okey. Naik. Dalam penek. Banyak mana? Apa saya? Aku sini ya. Ini kalau abang tu naikkan benda ni semuanya ternaik. Ni ada gaji ni. Saya tekan tak? Orang betul. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada family kita lah kan. Pagi ni kita akan adakan tour daripada Building Camp di Kompeng untuk berjalan di sekitar bandar Kampung Bopeng. Bandar Kampung Bopeng. Tempat pertama kita lawan dengan kampung yang dekat dulu. Kita akan tengok haiwan-haiwan liar yang ada di sini. Kucing, ayam, kucing, angsa dan sebagainya. Seterusnya kita akan terus ke Dusun Durian untuk lihat putih-putih durian. Sampel. Sampel putih durian. Dan akhir sekali kita akan melawat ke Gua Tempurung. Terima kasih. Pegang kuat-kuat. Air. Tu sana. Oh, lapor balik ni. Kau ni kenapa? Adik. Ada bilangan pokok. Kita tengok di pen. Haiwan pertama yang kita lihat adalah kambing. Ada. Tak ada. Kalau kambing tak ada kambing tak ingin makan. Bahaya. Ada ekor. Gambar. Apa dia? Pokok.
Pokok dunia banyak bahan ni banyak. Itulah. Buat pokok pisang lah. Ada tu. Tapi tak nampak yang berbuah lah. Ada dia. Wow, tapi tak besar lagi ni. Ini kamu sundu kan? Akan masuk sini. Adventure betul kalau masuk sini. Ini dia tanya-tanya kejap. Ini ni. Maju datang ni. Batu. Batu belah, batu bertangkup. Betul. Wow. Oh, gila. Ni air, tak naik ni. Ini jalan apa ni bawah ni? Oh, cantik. Ni belakang gua tempurung kan? Oh, malang. Bye-bye Kang Ah. Best adventure. Bawah putih. Dia boleh potong tengah tu. Jalan dia kecil gila, sempit. Ini memang kita, kalau kita bawa van pun kita tak berani nak lalu. Sempit. Dengan apa? Batu kan. Kanan kiri. Tu ada rumah pendalaman betul. Jauh ke dalam rumah. Wah. Sunyi betul. Ini memang tak pakai aircon bah. Oh, memang tak. Ini itulah dia. Ada rumah atas. Banyak. Wah. Ada rumah kat atas tu. Macam mana naiknya? Dia ada ni, rombongan. Ada rombongan. Apa barang naik bas, kita naik lori. Kita orang impress. Naik lori lah, apa barang naik bas. Dalam ni cantik tak? Ada tamat-tamat dulu. Itulah. Nanti tergi lah. Buat trip ke sini. Boleh. Harus tiup aku. Cuba bang. Cuba lagi. Boleh tiup aku. Oh yeah. Abang, tolong abang. Tengok semalam kan budak yang berjaya. Let's go. Come on. Betul lah Pak cakap. Bukan balong carut kat dia. Bapak dia cakap halo sok. Halo. Suara balong tu tengok. Halo. 4. 5 lagi. Freestyle. Ini cantik. Oh, mana aiskrim dia? Nak aiskrim. Ni lah, nasi. Aiskrim dia kat mana? Sana. Apa dia? Okay, kita kat Gaharu Tea Valley. Dia orang beli aiskrim tadi. Jadi kita masuk. Ni apa ni? Noodle, instant noodle. Ni lah, bukan tak nak apa, tak apa-apa rajin masak kan.
Dia herbal tea banyak kan? Hoti goji. Hoga goji tea. Compress gaharu tea eye mask. Oh, dia untuk mata. Kami nak ke air terjun. Kita tukar. Nasib baik pegang. Ui, menurun. Malu pegang dia. Ui, ada apa? Boleh. Lepas Kita boleh plan nak pergi ni. Jalan. Lai. Okay, kita mula-mula nak pergi. Nak pergi Gua Tempurung. Oh, cantik. Kita tukar lokasi, kita pergi air terjun. Air terjun ni katanya nak masuk dia kita kena bayar RM3 per head dekat orang asli. Oh, kat sini. Ui, dahsyat oh. Oh, laksa Cina tu yang famous kan. Gila. Nak makan laksa lalu sini hidup le. Oh, ni ha, yang laksa ni. Oh, ni ha. Kuah laksa. Laksa famous tapi Cina punya ha. Aduh, orang mana? Jangan bukan. Laksa katak. Oh, ada kaki katak. Sungai kat bawah. Aduh, dah tutup dengan pokok. Tak nampak pula. Ulu Geruntum. Ini kampung Rasmi. Okay, sini dia kampung Rasmi. Bawah tu ada rumah Rasmi. Gila, sungai ni best. Ini mesti sejuk gila ni air dia. Turun ke? Alright, kita nak Malah tak gambar pun nak kecil. So kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Okay, kita nak masuk air terjun. Jalan. Kena panjat tu kan? Ya. Ini tekan. Itu lekan. Jalan. Kalau nak kena, inilah dia tekan. Pokok ipoh. Oh. Dekat Sumpit. Jaga kaki, tengok step diri gambar. Nasib baiklah pakai kasut. Mari kita. Betul lah, sebab pakai kasut. Kalau tidak kita dia orang tak pernah ni lah. Turun badan gajah. Okay, kita hiking sikit. Nampak? Dah. Oh ya. Okay. Ada dengar bunyi kan? Hati-hati licin Let me present to you. Okey ya. Jalan pelan-pelan. Yang ni atas lagi ke?
Ini lama. Oh, ada orang tidur ni. Nak pergi bawah tu dulu boleh. Bawah sana. Sana pun boleh. Tak jadi. Saya berani tak lari. Video malam, video. Ada kat ni. Oh. Dia kena hiking. Abang, turun abang. Turun. Lutut je. Rasa. Lebih baik memang pakai baju mandi. Oh, betul. Oh, dia orang main tubing tu. Dia main tubing ah. Okay bang. Topi tu pakai. Topi tu pakai. Ini kalau semalam datang sini dulu. Oh, ni sebab dia campur sungai sana. Sungai sana tenderas tu kot. Raya kat sini. Okay, kita dah settle aktiviti mandi sungai. Pergi air terjun. Tangan jaga. Dah basah lagi Jun. Tapi puas lah. Air dia memang best gila kat situ tadi. Bukan. Nak bayar kan? Benet lah. Kita dah start mengemas. Ni. Masuk dalam kereta. Buatlah dek, mama nak kemas ni lah. Panjang ni. Kamu sini. Masuk tak? Tak. Mana kita orang juga paling last ni? Dah kencing ni lah. Dia nak buat situ. Dah kencing tak? Ada siapa nak kencing? Tak nak? Kencing kat restoran je. Ni tak nak. Kita makan apa ni? Kat mana? Kari tu pun boleh. Makan nasi. Lauk kampung ke Tok Abah?